talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu Allah Ta'ala ini menjadi kewajipan kepada tiap-tiap individu muslimin, laki dan perempuan. Itu ketetapan syar'i daripada baginda SAW. Tiba-tiba dia kata, anak dapat waris semua, tak payah belajar-belajar lagi. Itu semua syaitan. Dia kata ni bahawa mufti Negeri Sembilan tu, Syekh Murtada, cukup dia marah. Dia kata, aku takkan bayar kerana tak nak belajar. Kau ni bawa perosak tarikat di sini. Ada ni tarik Syekh, zikir dia, tak payah belajar. Parah jawab dia. Lepas tu kan macam-macam berlaku keluar. Ya, nampak itulah, inilah ilham tu macam akhirnya banyak kita ukur dia warid ke ilham bila mukhalif li syar'i, maka warid itu baling dalam longkang. Faham tak? Warid yang kita dapat kalau mukhalif li syar'i, bercanggah dengan syarak, ambil warid itu baling dalam longkang. Ya, warid kena ada wirid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, dia tak kena dapat warid. Ghalib pada ghalib, mesti ada wirid, berwarid sampai. Dan warid ni, warid jangan bertentangan dengan syarak. Contoh tadi saya dapat ilham bahawa saya ni terlepas daripada hukum syarak. Oh gila kau. Syekh Abdul Qadir Jalani datang, ya, mukasyafah, tapi bukan mukasyafah ni jin, syaitan. Ya, dia tengok satu cahaya terang di atas apa, bangunan kubah masjid ni. Lalu keluar suara, dari cahaya itu keluar suara, ya Abdul Qadir, Qadir tafa'a akhami syariah anka. Ya Abdul Qadir, sesungguhnya hukum syariat telah terangkat dari engkau. Sekali jalan ni ambil kasut itu baling syaitan gitu. Baling dia, cahaya tadi tu bertukar jadi gelap dan keluar suara kah. Dia ketawa kan.